Assalamualaikum tuan-tuan. Selamat petang. Saya Najmi daripada Rad Motoring tuan-tuan. Okey, hari ni pun tuan-tuan boleh dengar suara saya kurang sikit. Okey, saya nak buat video juga untuk tuan-tuan sebab saya ada 2 buah Toyota Estima baru saja sampai, baru saja mendarat tuan-tuan. Okey, yang pertama tuan-tuan, yang ni Toyota Estima 2.4 saja keupayaan enjin dia tuan-tuan. Ini kereta VVIP punya tuan-tuan. Dia trade-in dengan saya. Memang sangat cantik. Sporing pun dah macam Lexus lah tuan-tuan. Okey, boleh tengok bahagian dalaman tuan-tuan. Yang ni special tuan-tuan. Sebab apa? Color hitam dalaman, luaran hitam. Memang melecun habis tuan-tuan. Mileage pun tak tinggi. 117,000 saja. Dah siap dengan Android player. Aircon sejuk beku tuan-tuan. Yang ni kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan tak komplain apa dah tuan-tuan. Saya yakin, okey. Boleh tengok bahagian belakang. Yang ni nak ejah pergi tepi boleh. Nak ejah pergi depan boleh. Nak ejah pergi belakang boleh. Nak keluar je tak boleh tuan-tuan. Okey. Power door pun berfungsi dengan baik. Tuan-tuan boleh tengok. Yang ni saya nak lepas bawah harga 40,000 saja. Dah boleh dapat kereta yang semewah ni tuan-tuan. Harga saya nak bagi 39,800. Siap Puspakom, siap tukar nama. Saya garanti kalau tuan-tuan mai yang ni, tuan-tuan takkan minta lego tuan-tuan. Saya yakin. Okey. Yang kedua tuan-tuan, saya ada Toyota Estima. Ini pun 2.4 juga tuan-tuan. Yang ni body paint dah color silver tuan-tuan. Memang kemas lagi. Tayar pun dah pakai tayar Michelin tuan-tuan. 4 biji. Bukan tayar rojak tuan-tuan. Tayar Michelin. 1 biji saja dekat 500 tuan-tuan. Boleh tengok bahagian dalaman yang ni color cream. Mileage 248,000. Aircon sejuk beku. Dalaman masih lagi standard tuan-tuan. Okey. Boleh tengok yang belakang. Pun kemas juga tuan-tuan. Sama juga. Tengok saya duduk tuan-tuan. Memang sangat selesa tuan-tuan. Tuan-tuan nak tarik pergi depan ke, pergi belakang ke. Macam saya cakap, nak keluar je tak boleh tuan-tuan. Sagi jadi lain pula tuan-tuan. Okey. Yang ni pun power door. Pun berfungsi macam biasa. Okey. Belakang bonet memang sangat kemas tuan-tuan. Dia boleh lipat seat. Bagi ruang yang besar. Yang mana ada family. Nak naik ramai 7 seater. Ni lah kereta dia tuan-tuan. Okey. Yang ni saya nak lepas dengan harga 36,800 saja tuan-tuan. Yang ni saya yakin tuan-tuan akan minta lego. Tak macam yang depan. Yang depan memang cantik tuan-tuan. Tuan-tuan tak minta lego, okey? Yang ni 36,800 saja. Siap Puspakom. Siap tukar nama. Boleh walk in di Rad Motoring Selayang ataupun kontak saya. Kita set appointment ataupun tuan-tuan nak masuk booking dulu pun tak ada masalah. Saya terima je tuan-tuan, okey? Yang mana berminat, roger saya laju-laju tuan-tuan. Assalamualaikum.